antara kamu yang melanggar larangan Allah, yang melanggar larangan Allah. Itulah kita atas dunia ni, kita kena tanya atas diri kita. Kita nak selamat ke? Kita kasi selamat. Kalau kita nak selamat, buat cara nak selamat. Hidup mai 50-50. Royak selamat tapi perbuatan tidak selamat. Tahu? No. Kayak kita kecek ngesain kita dah, kecek tak jelas. Dia jelas tak? Tak tahu nak koman. No. Semua kita. Apatah lagi kita nak balik ni. Kita nak balik pada hari akhirat. Kita nak selamat. Kita nak duduk dalam keadaan bahagia. Kita nak duduk dalam kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana perbandingan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam ayat ini, dan sesungguhnya kamu telah mengetahui bagaimana buruknya akibat orang-orang di antara kamu yang melanggar larangan pada hari Sabtu. Ubik cerita hari Sabtu ni khusus kepada kaum Bani Israel, bukan kita. Nama hari Sabtu kita buat pak kita juga, tapi kedah tak beli ke. Yang tak boleh hari Sabtu tak boleh. Ni khusus pengajaran ibrah yang boleh kita ambil cerita kepada kaum Bani Israel. Baik, iaitu kaum Yahudi. Larangan pada hari Sabtu ni, iaitu dalam tafsir Pimpinan Rahman pada sebut, dia kata kaum Yahudi telah dilarang oleh Allah menangkap ikan pada hari Sabtu. Apa tu? Untuk menguji iman mereka. Atau saya tanya apa? Kerana Allah nak menguji diri kita. Namun tanya apa semaya Jumaat, hari lain tak boleh kau. Mau tanya tu pula. Payah nak jawab. Idza nudiya lis-salati min yaumil Jumaat. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri perintah daripada Allah yang dibuat pandang-pandang. Tujuannya ialah untuk menguji iman mereka. Larangan untuk menangkap ikan pada hari Sabtu, tetapi kerana mereka tamak, ini masalah. Tetapi oleh kerana mereka tamak, mereka telah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Larangan. Baca ayat sikit. Peristiwa Isra dan Mi'raj orang ini, ada orang baik, ada orang buruk. Ada orang yang tabiat dia tak si buat benda baik, ada orang tabiat dia tak si buat benda buruk. Maka apa akan berlaku? Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maka lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Jadilah kamu kera yang hina. Lagu mana? Jadilah kamu kera yang hina kerana melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut kebanyakan ahli ulama, ahli tafsir, bahawa sebelumnya kaum Yahudi Bani Israel yang menerhaka itu, kata setengahnya telah berubah muka mereka menjadi kera. Muka dia menjadi kera. Kata setengah ahli tafsir kata, disebabkan dia melanggar perintah pada hari Sabtu tadi, menangkap ikan. Dalam pada itu ada setengah ahli tafsir yang berpendapat bahawa hanya hati dan perangai mereka sepakera. Hati dan perangai mereka sepakera. Muka okey, tapi hati dan perangai mereka sepakera, dan mereka berubah seperti kera ni hati dan perangai mereka. Keiklan. Maka kejadian ini memberi pengajaran bahawa siapa yang melanggar hukum Allah
dan tidak menurut aturan yang telah diperintahkan oleh Allah, nescaya akan terima balasan. Kita nak pergi duduk situ, kita nampak tak apa atas dunia ni, lihat ya. Hak tak semaya ramai mana, hak buat dosa ramai mana, hak buat maksiat ramai mana, hak tak siap bertaubat, hak puasa suka hidup atas jalan maksiat. Tak sedap kali kena buat maksiat walaupun saya. Nah, tak boleh berat, tak boleh kena pergi judi juga walaupun saya tak nyuruh tidur kalau tak judi. Lah ni tak payah tubik daripada rumah.